Masalah terbesar adalah, risiko terbesar ialah bila kita tak buat apa-apa pun. Contoh, tuan-tuan nak balik office, katalah balik pukul 5.30. Dia Kuala Lumpur ni jam dia lain sikit. Jadi kita pun tak nak ambil risiko. 5.30 keluar jam, turun aku atas jalan. Kita pun tak nak ambil risiko balik pukul 7 misalnya. Bila keluar pukul 7, kita sangka tak jam. Serupa juga. Apa sebab? Kerana ada 2,000 orang berfikir benda yang sama, bahawa kalau keluar 5.30 jam. Akhirnya hak pukul 7 tu adalah kelompok yang tak nak ambil risiko keluar pukul 5.30 tadi. Akhirnya orang 5.30 tu balik ada pukul 6.30 sampai di rumah. Sebab keberanian mengambil risiko. Sedar-sedar anak besar, nak periksa PSA dah anak, tak sedar. Dah hidup atas jalan saja. Balik rumah gelap, balik rumah gelap, keluar rumah gelap, balik rumah gelap. Itu sebab orang yang berani menghadapi kehidupan, orang inilah yang akan berjaya.